Tapi masa buat konten dia biru, masa buat live dia oren, hari tu dia putih. Tak apalah kalau apa pun kan, tapi you tahulah benda tu orang niat. Okay, nak tengok dekat mana, saya tekan garis 3 tau. You tak nampak dia, nampak cursor saya ni. Cursor saya gerak ke dalam warna hitam ni. So saya tekan situ. Dekat situ bila saya tekan, bahagian bawah ni ada business suit. Yang gambar kedai tu saya tekan. And then ada get this. Yang tadi saya buat bulatan biru tu, mendapatkan potensi, tekan. Bila saya tekan, nama orang yang tinggal, nombor telefon ada dekat bahagian bawah ni. You akan nampak. You boleh try test lah. Maksudnya you buat borang beg biru, lepas tu you minta seorang isi, nanti you akan nampak. Kalau you tengah live, saya tekan live tekan tambah kat bawah, tekan live. Sebelum you live, you pergi dekat service, yani service. Pergi kat service, and then ini kan tak nampak tau, tapi tadi ada kawan tu, dia ada shortcut. So kalau you first time buka, dia akan tanya you nak apa. You pilih kat form, dia ada tanda. You cakap, bila you tanda you nak keluar borang you form. Bila ada perkataan fill out the form ni to get this, you klik dekat borang tu tau. Saya dah buat, jadi dia tunjuk begini. Kalau first time dia tanya you nak apa, you cakap I nak orang isi borang. Okay, next. You tekan je next. Saya punya dah tak ada button next sebab saya dah set up. So saya patah balik belakang. Kalau you dah tambah barang dalam beg kuning, kuih ke apa, you pergi kat produk. You boleh pilih satu je, beg kuning atau beg biru. Biru tu oren lah, dalam ni dia jadi oren. Kalau you nak tambah produk, you pergi kat products. And then dekat produk, you tambah produk. Produk ni dia akan cari dalam you punya seller center. Atau kalau you buat affiliate, you boleh tambah. Contoh, siapa yang jadi seller tak faham apa maksud seller. Seller maksud dia orang yang buka seller center. Yang tadi buka seller center, masukkan barang. Yang pagi tadi beg kuning tu masuk barang boleh post tu, dia ialah seller. Macam mana nak tahu dia seller? Kan tadi you link dengan TikTok kan? Katalah TikTok A you link. So TikTok A ialah seller. Lagi satu apa selain seller? Selain seller ada creator, pencipta. Creator ni yang kita duk panggil affiliate tu. Orang yang buat affiliate. So ada 2 grup lah. Satu grup seller, satu grup affiliate. Yang ni dia panggil seller, yang ni dia panggil creator. Jelas kan? Seller apa? Seller yang buka account seller center, masuk barang, pergi post, bagi commission, seller. Apa maksud TikTok dia tu? Pergi dekat seller center, dekat seller center, dekat saya login sekejap Sekejap login tu dia tak tunjuk kat sisi depan. Dia gerakkan puzzle ni. Okey, ini apa ni? Seller center. Kenapa Cik Su tunjuk? Nak tunjuk dekat setting ni. Dia tekan setting, ada link TikTok account. Ada tak dalam nota? Ada.
link TikTok account. Klik official, klik, saya klik tau. Kalau tak nampak lah tuan-tuan, saya kecil sikit. Inilah kecil. Ni apa Cik Su? Ni saya link satu TikTok saya. Nama TikTok tu Sis Rasa. Mana Cik Su tahu? Ni saya pun dah lupa kadang-kadang tu. Tapi bila saya tengok yang ni, saya bubuh logo love ni, nama dia yang ni. Ni TikTok saya. Maksud dia, Sis Rasa ni ialah seller. Selepas 11 hari bulan 4, selepas bulan 11 tahun lepas 2024, actually 2 tahun sebelum tu, TikTok dah war-warkan dah. Dia kata dia tak mau campur-campur. Siapa nak jadi seller, siapa nak jadi creator. Tapi there's a glitch lah dalam sistem ataupun peralihan. Masa tempoh peralihan tu, ada orang boleh jadi dua-dua. Jadi seller, jadi creator. Dia jadi dua-dua dia boleh buat. Siapa yang boleh dua-dua tu, Cik Su kata tak apalah, biar pi. Dah Alhamdulillah kan, boleh jadi jual barang sendiri boleh, barang affiliate pun boleh. Orang baru pula, yang baru mula ni, dia tak boleh dah. Sebab TikTok sekarang dah kata Sis Rasa boleh jadi seller je, tak boleh jadi affiliate. Hasil dia, kalau dalam akaun Sis Rasa, dalam TikTok Sis Rasa lah, dalam TikTok tau, dia tak nampak dalam showcase. Saya buka showcase, saya pergi kat TikTok, saya tekan kat TikTok tau, saya pandang balik belakang, saya cari yang Sis Rasa. Yang ni, saya punya ni, bila kita klik, dalam ni showcase. Apa showcase? Showcase maksud dia, bila orang masuk TikTok kita ada gambar back, tu showcase. Faham eh? Showcase. Apa showcase ni bahasa Melayu? Bilik pameran, tempat pameran. Ini apa dalam TikTok, tak payah login pun nampak, semua orang ada showcase. So dekat showcase ni, apabila orang klik showcase, yang ni, dia tak nampak barang apa-apa, tak nampak. Mikrofon Cik Su pasal apa tak nampak? Sebab saya letak stok dia kosong, jadi tak nampak lah. Kalau saya letak mikrofon tu satu stok, akan keluar mikrofon tu. Okay, so sekarang seller dengan creator, dua orang yang berbeza, tak boleh campur dah. Siapa yang bernasib baik tu, yang dah buat awal, dia boleh. Tapi ada sikit limitation lah. Yang Sis Rasa ni saya buat tadi, tengok tarikh bulan berapa, tak awal sikit yang saya buat, jadi dia boleh je buat band kuning. Tapi tak, orang yang baru tak dapat dah. Okay. Jadi next, sekarang kita nak buat apa? Sekarang pukul 12.37 tau. Tuan-puan, saya nak bagi rehat supaya boleh rehat nak solat Zuhur kan. Kita buat satu je, nak buat affiliate. Affiliate ni grup mana pula? Saya tersasut sikit, satu seller, satu creator. Ni affiliate ni creator. Cuma jarang nak panggil dia creator, tapi memang TikTok akan panggil dia creator. Ni affiliate. Okay, nombor satu, you kena decide you nak buat TikTok apa. Contoh, you nak guna account seller yang sama ke? Contoh saya punya Sis Rasa tadi, nak buat Sis Rasa ke? Tak boleh dah, kena ada TikTok lain lah. Sampai situ jelas sebab Sis Rasa tu tak boleh. Pasal apa tak boleh? Sebab dia dah link dengan seller center tadi, dia tak boleh dah. Dia jadi seller saja. So you kena ada satu TikTok lain. Boleh faham Tak faham bagi tahu tau. Nak buat macam mana TikTok lain ni nak buat? You pick kat nama you kat sini, you tekan, and then you tekan tepi tu,
And then you boleh add account. Ni add account. You boleh buat bawah ni, add account. Tapi kena buat email dulu lah Cik Su. Kena buat email dulu. Atau you nak nombor telefon, dia kena nombor telefon lain tau. Kalau yang tu 012, hak ni pun boleh lah 012 tapi lain nombor dia. Yang tu email ABC, yang ni email XYZ, lain-lain. Dia tak boleh sama. Satu TikTok, satu nombor telefon, satu email. Boleh faham Okay. Kalau you rasa nak buat, you take note je dulu. Kena buka email lah. Buka email dulu Kalau you dah ada TikTok lain, senang sikit lah. You masuk je dekat TikTok you tu. Contoh, saya nak ambil mana saya pilih satu contoh. Saya buka TikTok buat crocheting. Jadilah Okay, next. Kalau follower you bawah 1000, you boleh je buat affiliate. Cuma you tak boleh buat video dengan beg kuning. You boleh share link. Share kat mana? Kat Facebook, kat WhatsApp. Dekat yang boleh share lah, Telegram, Facebook group. Okay, follower saya tak sampai 1000, jadi saya tak boleh buat beg kuning. Jelas kan? Senang faham kan? Okay, tapi naklah juga dapat duit. Hantar-hantar kat WhatsApp, boleh? So, apa yang kena buat? Tekan garis 3 atas. Tekan garis 3 yang atas tu. And then you pergi dekat TikTok Studio. Satu tempat ni je. Kalau yang ni kalau nak ajar kat kawan you, senang sikit. Cakap kat dia, pergi kat TikTok, hang berapa dah follower? Atas 1000 boleh buat beg kuning, bawah tak boleh. Cakap kat dia, oh bawah 1000, boleh. Tekan atas, belah kanan TikTok Studio. Lepas tu dia kata, lepas tu turun bawah sikit, ada TikTok Shop for Creator. Yang ni, katalah kawan you tu dah tunjuk kat you. Lepas tu kan, tak ada TikTok Shop for Creator dekat dia punya handphone. Cakap kat dia, you hantu ni you link dengan seller center you Kalau you link dengan seller center, dia tak keluar macam ni. Cakap kat dia, you kena center dengan seller center, ataupun you buka TikTok baru. Kalau you link TikTok you dengan seller center, you tak ada button tu. Okay. Saya ada, Cik Su, saya ada. Ada klik. Ada you klik. Selepas you klik, kalau dia tanya you apa-apa, you nak cakap bukan sekarang pun boleh, you pilih je apa-apa. Saya tulislah bukan sekarang. Okay, next. Next, you pergi dekat marketplace. Klik you pergi marketplace, you cari satu barang. Kalau you tak ada marketplace, tak adalah. I takut TikTok tu link dengan seller center. Sama juga. Kalau kawan you main kan kata, saya ada TikTok Shop for Creator tapi marketplace tak ada. Oh, you link dah dengan seller center. Tak faham, pergi masuk seller center balik, tengok kat setting, link tak ada. Dekat sini you cari barang. Contoh, ni account saya yang crochet ni. So saya pun carilah. Hari tu saya guna benang saya cari benang tu, nama dia Golden Cotton Yarn. You nak cari barang lain yang boleh nak botol air ke, baju ke. Ini yang saya pakai. Contoh tak tahulah benang-benang. Okay, dekat TikTok ni, dekat TikTok kan, ni tadi tu kan saya kata kita belajar sains tekan mana. Ini saya masuk seni sikit.
Dekat TikTok, dia tak macam Facebook. Siapa biasa Facebook? Instagram, siapa biasa Instagram? TikTok dia lain sikit. Dekat Facebook kawan kita baik, kita update lah apa pun mereka dengar kan, mereka like. Dekat TikTok lagi niche. Niche ni maksudnya khusus. Kalau you lagi khusus, kalau baru orang follow you. Contoh you ajak bahasa Jepun, ajak belajar bahasa Jepun je, lagi orang akan follow you. Boleh faham tak maksud cikgu? Kalau you ajar mengaji kan, ajar mengaji je, that video, that TikTok tu, account tu untuk ajar mengaji, baru follower boleh bertambah. Tapi cikgu saya berniaga. Yelah, yang berniaga tu berniaga lah, saya faham lah kan. Tapi berniaga sama juga, berniaga makan cerita makan je kan. Berniaga make up cerita make up je, fashion cerita fashion je. Tu satulah. Ini as a creator. Maksudnya kalau you kata saya nak buat satu account lain yang niche. Niche ni yang you tengok daripada harian you, seharian, apa minat you, apa hobi you, yang you boleh buat video, yang you rajin buat video, lepas tu upload. Ambil video pun satu hal lah, upload pun satu hal. Dan yang you boleh jana income. Okay, contoh yang ni lah cikgu tunjuk ni cikgu duk buat apa, crocheting tu. So cikgu nak tunjuklah benang yang saya pakai. So benang saya pakai yang ni, tak, saya bukanlah tunjuk kat tuan-puan, saya tunjuk step je. Saya klik share. You tak nak ambil benang pun tak apa, you ambil benda lain. Saya klik share tau. Selepas saya klik share, saya copy tau. Kemudian saya pergi dekat Facebook saya. Saya pergi kat Facebook. Saya scroll saya Facebook. Saya pergi dekat yang ni lah. Saya ada buat satu video saya buat lama dah, tapi macam dah ajak husband, terus ajak anak, tu tak teman mami nak buat ni. Dia malas dah kan, suruh buat dia. So cikgu tinggal kat komen. Contoh benang guna ni. Saya pun paste. Kalau nak padan boleh padan, boleh tu biar je lah. Nanti dia jadi macam ni. Dia jadi amplify, tak apalah. Ini contoh je. Sampai sini boleh faham? Ke tak faham? Faham? Cuba terang. Kalau you copy paste dalam WhatsApp pun boleh. Contoh you nak beli kan, buka kat WhatsApp, paste kat WhatsApp you. Tu you masuk TikTok lagi satu, you beli lagi satu, guna TikTok lagi satu. So kalau terjual, saya patah balik set dekat TikTok ni. Kalau terjual, kalau ada orang beli, saya akan dapat 38 sen. Yang ni saya share yang mana ini, atas ke bawah? Sekejap, balik. Jadi kalau terjual, saya dapat 36 sen. Okay, sampai sini faham? Okay, cuba buat dulu. Pergi dekat TikTok Shop Creator. Siapa kena buat akaun baru, kena buat akaun baru untuk buat affiliate. Siapa ada soalan, boleh tanya soalan. Sekarang kita nak rehat tau. Nak rehat sampai pukul 1, 2. Pukul 2 kita mula balik. You nak solat dulu ke, nak makan dulu ke, kita mula pukul 2. Pukul 2 ni nanti saya tengok, saya nak buat session live yang pukul 2 ni, ataupun buat konten. So dah esok kita dah tak rushing sangat lah, banyak cover hari ni. Okay, yang ni you siapkan dulu. Nak pergi makan pun boleh. Pukul 2 kita tengok keadaan. Okay, jumpa pukul 2. Dapat tak buat affiliate ni? Cuba tengok. Faham tak?